Kita punya perbincangan ialah tentang bagaimana kita menangani apabila adanya perbezaan tanpa kita meninggalkan posisi pendirian kita di dalam beragama. Adakah kita perlu sentiasa berlaku konfrontasi atau pertembungan, ataupun kita boleh juga untuk bertolak ansur? Jadi saya ingin simpulkan sisi pandang saya. Peristiwa terbaik untuk kita lihat di dalam sejarah Islam ialah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, ada sahabat yang membantah, tidak bersetuju. Umar bin Khattab tidak bersetuju. Kata Umar bin Khattab, alasna ala haqqin wa hum ala al-batil. Tidakkah kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang batil? Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Mereka yang mati di kalangan kita masuk syurga. Mereka mati di kalangan mereka masuk neraka. Alama nu'ti ad-diyanata fid dinina. Mengapa kita perlu untuk bertolak ansur hal-hal yang seperti ini? Nabi SAW dia ada jawapan. Boleh mengatakan, ya ibn Khattab, ana Rasulullah. La yudayyi'anillahu abadah. Aku adalah Rasulullah, Allah tidak akan mensia-siakan aku. Bukan berarti Nabi menafikan kedudukan prinsip kepercayaan. Tetapi urusannya sekarang kita berhadapan dengan musuh yang juga ada kekuatannya. Kita tidak boleh memenangi keseluruhannya peperangan ini, pertarungan ini. Mesti ada daerah yang memang kita tidak memenangi segalanya. Saya fikir demikian juga ormas-ormas yang berpegang kepada sunnah dan seumpamanya. Bukan kita bersetuju, tetapi kita tidak mampu untuk menguasai keseluruhannya medan yang ada. Kita terpaksa akur, ada ruang yang terpaksa diberikan kepada dia, supaya kita dapat menyelamatkan ruang yang ada pada kita. Dan ini mungkin tidak difahami oleh sebahagian. Dan as-siyasatu syar'iyah, politik Islam itu begitu. Saya tidak percaya bahawasanya Abdullah bin Umar bersetuju dengan Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah. Tidak juga Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi ketika Al-Husain bin Ali membuat keputusan untuk keluar ke Kufah, sahabat-sahabat ini membantah. Abdullah bin Abbas membantah. Abdullah bin Umar membantah. Abu Sa'id Al-Khudri membantah. Bahkan mereka memujuk Husain jangan keluar. Bukan soal setuju ataupun tidak. Tetapi itu tidak akan membantu memenangkan keadaan. Semalam saya bicara dengan teman-teman. Saya kata, bayangkan jika sekiranya Muawiyah tidak melantik Yazid. Walaupun Yazid bukan pilihan yang terbaik. Jika tidak dilantik Yazid, anaknya dilantik khalifah yang baru daripada kabilah yang lain, diubah semula struktur itu, peperangan akan berlaku balik. Kerana bai'ah kesetiaan wilayah-wilayah telah diberi kepada Bani Umayyah. Dan akhirnya politik ialah soal keamanan, keadilan, kesejahteraan. Apabila Ali bin Abi Thalib memecat gubernur-gubernur yang dilantik oleh Osman, masa peringkat awal nasihat Ibnu Abbas pada Ali, kekalkan gubernur-gubernur Osman supaya tidak berlaku pemberontakan, tidak puas hati, saling tidak percaya. Bukan kemudian apabila keadaan bertambah baik, kau buat keputusan kau. Kita sedang membicarakan bukan soal benar ataupun salah. Soal kita ingin meninggalkan apa yang kita percaya. Jika tidak, tak perlu ada Muhammadiyah. Jadi saja NU. Jika kesemuanya sama. Tentu ada yang tidak sama. Tetapi kita membicarakan bagaimana mengendalikan perbedaan ini. Sampai itu dunia Islamnya begitu.
Bagaimana umat Islam di Iran untuk mengendalikan soal yang mereka hadapi dengan pemerintah yang Syiah. Mereka tak boleh bersikap seperti kita. Kerana mereka itu minoritas. Mereka yang berada di negara barat mungkin terpaksa mengambil fiqh-fiqh, iaitu fiqhul aqaliyat yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi katakan. Kerana mempunyai keadaan tersendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut bahawasanya sepatutnya bagi Muslim yang berada di kalangan masyarakat kufar itu tidak membedakan dirinya daripada masyarakat individu, daripada masyarakat di sudut zahir, pakaiannya dan seumpamanya. Kerana itu tidak baik untuk dia, kena akan menjadi tekanan pada dia dan juga menghalang dia untuk memperoleh pengetahuan tentang mereka. Bayangkan orang seperti Ibn Taimiyah boleh mengeluarkan fatwa yang seperti itu. Kerana keadaan yang berbeza. Di Indonesia ada keadaan yang berbeza. Bila berlaku pertembungan, lain keadaannya. Apabila organisasi kita kuat, kami di Perlis mungkin posisi kami pemerintah. Mungkin keadaannya berbeza. Masjid-masjid di Perlis itu memang dikehendaki mengikut keputusan pemerintah. So ini yang kita bincangkan, kan? Bagaimana kita memposisikan diri apabila berlakunya perbezaan antara kita. Adakah sentiasa kita melalui konfrontasi, pertembungan ataupun kita melalui diplomasi? Adakah kita perlu menyeragamkan semua manusia? Nanti akan jadi jalur keras. Sebahagian teman-teman kita daripada aliran sunnah juga begitu kerasnya. Ataupun kita menerima adanya keperbagaian. Soal benar ataupun salah tersimpan di sisi kita. Tapi soal beramalah, bagaimana kita berinteraksi dengan realitas. Itu yang saya rasa kita bicara. So ini mungkin fiqh ini, realiti ataupun waqi' ini yang perlu untuk kita mengenal pasti. Bagaimana Muhammadiyah ataupun kami sendiri dan mana-mana saja dakwah memposisikan dirinya. Dahulu masa di Malaysia, masa awal kebangkitan, ramai yang tak bersetuju dengan rukun negara. Padahal tak ada apa. Sebab saya rasa Indonesia juga dulu ada tokoh-tokoh agama yang tidak dapat menerima Pancasila. Betul? Ya, awalnya kan. Tapi jika dilihat ruangnya diberikan tafsiran yang lain, mengapa mesti kita tafsirkan begitu? Sedangkan kita ada ruang untuk menafsirkan begini. Bukan kerana kita kultuskan hal itu. Tetapi kerana itu keberadaan yang tidak dapat kita nafikan kewujudannya di kalangan kita. Jadi ini yang kita maksudkan, yang ingin kita pelajari daripada Muhammadiyah di sini. Bagaimana dalam berinteraksi dengan realitas yang ada dan apakah yang sepatutnya kita lakukan. Itu mungkin sisi itu maksud saya. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.